Tengok filter apa? TikTok bagikan kita. Let's go! Ready bro? Ready. 1, 2, 3. Hey! TikTok! Kau buat muka aku macam babi! Kau ingat aku dah macam babi ke TikTok? Relax lah bro. Kau nampak macam musuh Angry Bird. Diam lah, kau dah macam drag queen weh. Okay aku jadi drag queen. Dah jadi queen bee. Kau ready eh? 1, 2, 3. Apa ni bro? Kita jadi Cina bro, macam Wukong Warrior macam tu weh. Bro, tapi aku nampak filter ni kan. Aku ada satu inclusive thoughts bro. Cerita apa? Bro, stop! Chill, bro, tak boleh buat benda tu lah bro. Gang, ini dia, he take it back. Take it back, dia bodoh, terlalu tak. Jap. Kau dengar ke bro? Kenapa? You're falling! 1, 2, 3. Kau buat muka aku lebih bulat. Buat apa aku dah lah bulat? Apa ini? Weh, TikTok ni pandai weh. Dia dah tengok dah masa depan kau. Dari bulan jadi bujang. Tak lawak. Guys, beri bukan facts. Dia tahu aku jadi chat, giga chat. Editor jangan cut depan. 1, 2, 3. Wow, TikTok. Aku baru try filter ni. Kau sengaja bagi aku berbulu ke? Mentang-mentang aku ini India, kau bagi aku bulu lah. Kau bagi aku tu lah. Wow, TikTok. Aku tak puas dengan kau. Aku memang tak puas dengan kau. Bro. Kau ni lah bro, boleh menang first prize untuk suka main victim. Aku main victim. Suka main victim. Cubakah ke mana? India ke mana? Kau combine. Bro, dia cakap aku play victim kan? Aku buat solo sekarang. Okay, Aku nak tengok dia bagi aku apa. Kau tak nak percaya aku kan? Okay. Okay, 1, 2, 3. Bro! Asal dia main lagu bro? Bro, lagu Pink Panther bro. Apa Pink Panther ni? Aku Black Panther bro! Cakaplah sekarang. Kau cakap apa? Aku ni play victim. Kau tengok screen ni bro. Dia jadikan aku seluruh hitam bro. Sekarang memang jadi victim dah bro. Play victim, sekarang aku jadi ambassador untuk semua orang hitam.